Aku sidai. Sidai lah. Tak ada job lah. Tak ada job. Tu yang boleh lompat pergi rider. Kan PKP itu kan dapat apa, KWSP yang 10,000 pengeluaran kan. Aku keluar tu, aku beli kamera. Invest untuk kamera. Bila aku beli kamera dalam 5,000 lebih kan, campur kali lighting kan. Dah PKP pula. PKP lagi sekali yang kedua. So aku beli kosong lah, simpan lah. Kenapa tak ada shoot lah. Kenapa tak fokus kau buat konten sendiri dalam tu? Dia macam tak tahu nak buat konten apa. Tak tahu. Bukan tak tahu nak buat apa, jadi blank gitu lah. Faham. Sebab dia dah terkurung lama kan. Tapi masa PKP tu aku dah buat dah rider. Okay. So aku boleh keluar lah ke sana kemari. Aku memang kemari lah. So aku nak tanya soalan ni mungkin agak sensitif sikit lah. Tapi at least kita boleh tahulah industri ni macam mana kan. Kalau betul-betul 100% kerja jadi extra dengan shoot video je, boleh menampung tak kehidupan sebenarnya? So macam mana? Pada kau, kalau buat kerja tu sahaja, boleh menampung tak kehidupan sebenarnya?